Hai, salam Ramadan semua. So, video kali ni khas untuk orang yang selalu gastrik time puasa. So yang tak pernah gastrik tu boleh scroll dulu. Kita yang selalu gastrik ni, bila time puasa je memang mencabar sangat-sangat, betul tak? So, hari ni Ara nak kongsikan 3 tips berpuasa bagi yang ada masalah gastrik. Pertama sekali, jangan sesekali skip sahur. Kalau boleh, waktu bersahur tu lewat-lewatkan agar kita tak senang nak lapar. Yang kedua, berbuka pada awal waktu. Bila dah masuk waktu tu, teruskan berbuka. Jangan lengah-lengah lagi. Dan sebaik-baiknya, mulakan dengan makanan yang ringan dahulu. Kemudian selepas solat maghrib, bolehlah makan makanan yang berat. Dan yang last sekali, elakkan makanan yang boleh trigger gastrik. Seperti contoh, makanan yang pedas, makanan yang berminyak, minuman yang berkafein maupun minuman yang berkarbonat. So, elakkan semua ni supaya dia tak trigger acid reflux tu menjadi gastrik. Dan yang last sekali, jika simptom gastrik tu menjadi makin teruk, segera dapatkan rawatan. Dan jika anda mempunyai apa-apa saja soalan, boleh komen di bawah ataupun DM kami. Jika anda dapat sesuatu daripada video ni, jangan lupa like, follow dan share.